Kalau rasa nak makan yang simple-simple je hari ni, jom kita masak pasta goreng daging. Senang je, sedap pula tu. Kita panaskan minyak, tumiskan bawang putih dan bawang merah sampai naik bau. Kemudian masukkan daun kari dan tumis lagi sampai layu. Satu dapur bau daun kari guys. Lepas tu kita masukkan daging kisar, kacau dan masak sampai daging bertukar warna dan masak sepenuhnya. Kemudian masukkanlah sosis yang kita dah potong. Goreng sekejap bagi sosis tu masak. Sekarang kita masukkan sos tiram, sos tomato, sos cili dan kicap manis. Gaul rata sampai semua bersatu dan nampak berkilat. Kita masukkan cili padi. Kalau macam saya suka pedas, kalau anda tak makan pedas boleh skip. Perasakan dengan mushroom seasoning untuk naikkan lagi rasa umami. Bila kuah tu dah nampak cantik, masukkan pasta yang kita dah rebus. Gaul-gaul-gaul hingga sebatik. Saya masukkan sedikit air rebusan pasta, tadi lupa nak masuk. Akhir sekali, taburkan hirisan daun sup untuk aroma yang lebih segar. Gaul-gaul-gaul dan dah siap pasta goreng daging kita. Ada rasa manis, pedas dan masin yang sempurna. Sesuai juga untuk anak-anak makan. Jangan lupa tonton Asyik Kami Memasak setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.